Apa yang wanita tak boleh buat ketika ihram? Dia tak boleh nak buat. Jawapan dia banyak benda dia boleh buat sebenarnya. Bukan kita tak boleh buat awal-awal. Boleh buat, macam-macam dia boleh buat. Tetapi ada di sana perbincangan ulama apa yang boleh, apa yang tak boleh. Contoh, yang jadi khilaf perbezaan ulama yang masyhur adalah Quran. Boleh tak nak baca? Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Benda ni kita kata masing-masing ada hujah. Kalau hampa nak tengok perbahasan ulama ni, Ustaz recommend ni hampa pergi dekat artikel ni dekat pejabat mufti wilayah yang ditulis oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri dulu. Hampa boleh baca ni semua hujah dan dalil para ulama berkenaan dengan kenapa kata boleh, kenapa kata boleh, apa sebab boleh, apa sebab ulama menghalang dan melarang, dan apakah pendapat yang Dr. Zulkifli yang sebagai mufti wilayah pada ketika tu. Masih ada lagi artikel, maka boleh tengok jawapan dia dekat sini. Apa baca? Nampak tak? Okay, link Ustaz letak kat sini, tajuk hampa pergi search akan jumpa. Okay. Sebab apa Ustaz aku tak mau cerita? Pasal aku bukan ulama. Terus aku tadi elok je Ustaz nak katanya rujuklah kepada orang yang lebih alim perbincangan khilaf ni. Sebab saya kalau Ustaz masuk lagi dia jadi panjang cerita. Jadi kita nakal aja daripada perbahasan yang ulama-ulama tulis. Okey.